Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang hadir pada tengah hari ini, sambil kita menunggu waktu solat Jumaat dan memenuhi ruang dalam ibadah Ramadan kita, maka memperdalamkan ilmu ini satu keperluan. Sebagaimana yang Nabi selalu doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Sentiasa doa pada Allah Ta'ala supaya Allah berikan Rasulullah ini ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ini banyak. Salah satu ruang yang telah disediakan oleh Pusat Islam di masjid ini, ruang yang besar, suasana yang kondusif, yang sedap, seronok duduk. Dia seronok dengar, seronok tidur. Yang mana lebih berat? Jadi sebab apakah orang seronok tidur? Sebab mereka percaya sebuah hadis Nabi SAW. Apa hadisnya yang dikatakan bahawa sebuah hadis, iaitu orang yang tidur di bulan Ramadan adalah ibadah. Siapa yang berpuasa adalah tasbih. Jadi hadis ini berkembang pesat. Sebab bila berkembang pesat, sebab orang seronok tidur bulan Ramadan ni ibadah. Seronok sangat. Sebab apa? Tidur masa khatib baca khutbah lagi seronok. Sebab ibadah. Khatib tidak akan baling tongkat pada kita kalau kita tidur sama tu. Diam dia tengok. Orang yang mendengar khutbah Jumaat ramai tidur. Khatib tak pernah marah, khatib tak pernah jerkah. Walaupun kita tengok dalam YouTube ada juga khatib yang ganas juga jerkah, ada kan. Tapi seluruhnya tak akan jerkah, tak akan marah, tidur. Sebab membayangkan bahawa manusia ni ada kadar kemampuan, mastata'tum, sekadar yang kita mampu. Tetapi percaya kepada hadis yang ini mengatakan tidur di bulan Ramadan ini satu ibadah. Ulama hadis mengkaji dalam hadis-hadis tersebut. Ramai ulama-ulama hadis, antaranya Imam Ahmad dan sebagainya, mengatakan hadis ini hadis yang terlalu dhaif. Ada ulama hadis mengatakan hadis ini al-munkar, hadis yang tidak dikenal pasti mana asal-usulnya. Sebab kalau bulan puasa ni dipanggil ibadah, tidur sebagai ibadah, menunjukkan Islam ni lemah sangat. Sedangkan waktu puasa ni, waktu tak makan, cergas. Sejarah peperangan bulan Ramadan ni banyak berlaku, sejarah peperangan bulan Ramadan. Sedang orang puasa dan sebagainya, banyak orang. Satu persepsi buruk pada umat Islam bila pegang pada hari ni, tidur ibadah, jadi kita tidur je lah. Sebab nak kejut tak boleh. Orang yang kejut telah menggagalkan ibadah orang sedang tidur. Jadi menunjukkan bahawa lemahnya. Siapa percaya pada hadis ini memang betul-betul lemah. Bila kita percaya pada hadis yang lemah, maknanya benda yang tak strong, kita rugi. Apa tujuan Allah menjadikan kita berpuasa? Supaya kita menekuni tentang sifat-sifat kelaparan dan sebagainya. Tujuan tu. Kalau sebab pakat tidur dan lain-lain, ada orang duduk di luar negara musim tidur, musim sejuk, seronok dia kata. Waktu siangnya pendek, waktu malamnya panjang. Syok dia kata. Kenapa? Waktu malam panjang, tidur panjang. Puasa 2-3 jam dah buka puasa. Seronoknya. Ialah memang seronok sebab lebih tidur. Adakah itu yang Allah nak? Ada satu negara, beberapa negara yang waktu puasanya 18 jam. Waktu tidurnya pendek. Ada yang berbuka puasa, tempoh berbuka puasa hanya 24 jam. Sekejap-kejap dah mula dah. Dah lepas baru habis tarawih saya dah bersahur semula dah. Jadi kita lihat bagaimana ibadah Ramadan ni tak ke arah itu. Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Allah panggil wahai orang-orang yang beriman. Tak terasa ke kita bila panggilan Allah ni sampai? Ada kategori manusia di dunia banyak. Allah boleh gunakan perkataan ya ayyuhan nas. Semua orang dapat. Semua, non-muslim ke muslim, selagi mana dia bernama manusia, dia dapat. Tapi dalam bab ibadah yang spesial ni, Allah tak guna perkataan ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina, ya ayyuhan, wahai manusia. Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Allah panggil orang ni orang beriman. Siapa orang beriman? Terima arahan tanpa ada bantahan, terima perkalian larang tanpa ada bantahan. Taat arah Allah. Ya Allah, boleh ya Allah. Allah kata jangan, ya Allah jangan. Ini sifat hamba ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sifat hamba beribadah sambil memperhambakan kepada Allah Taala. Jadi bila kita lihat dalam ayat Quran ini jelas mengatakan bahawa ya ayyuhallazina amanu, orang beriman dia tersentuh hati. Ya Allah, wah Allah panggil aku ni. Bayangkan dalam masjid ni, kalau penceramah macam saya panggil Jang pun tengok, ustaz panggil aku lah. Orang pun tengok special sungguh kan. Tengok Helmi, panggil Helmi. Dia seorang Helmi. Oh, nama kau popular lah, ustaz panggil selalu lah. Jadi terasa, ni jangan ambil dia orang kenal ustaz. Dalam mesyuarat dan sebagainya, NC panggil nama seseorang. Kau dengan NC rapat ni. Si rapat. Sebab nama dia panggil selalu. Jadi rasa bangga. Saya kenal Hafizi, selalu saya panggil dia sebab sayang dia pada dia. Oh, panggil Hafiz. Dia pun rasa bangga. Jadi orang yang beriman rasa bangga sebab Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan kamu puasa. Orang beriman kata, yes ya Allah, I follow your command, no objection, tak ada halangan, tak ada bantahan, terima. Orang beriman. Tapi orang tak beriman, puasa lagi. Tak habis waktu makan kita makan. Ni kenapa suruh puasa? Bukan sehari dua sampai sebulan. Kita dah tahu situasi sejak tahun kamu besar raja-raja akan mengumumkan anak bulan telah kelihatan atau tak kelihatan. Itu pun jadi isu. Ada panggil puasa terkejut, ada panggil raya terkejut. Puasa dan raya tak pernah terkejut. Kenapa puasa raya tak pernah terkejut? Sebab puasa mesti satu Ramadan. Terkejut ke mana? Bila masuk satu Ramadan, puasa lah. Kita kata terkejut tak? Puasa tak akan berlaku pada 2 Ramadan, 3 Ramadan, tak. Dia tak panggil terkejut. Puasa berlaku pada 1 Ramadan, maka tak akan ada terkejut. Dan raya berlaku pada 1 Syawal, pun tak akan terkejut. Sebab raya 1 Syawal. Yang terkejut ni manusia. Orang yang dipanggil oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang beriman, Allah kata puasa, ya puasa. Anak bulan tak kelihatan, Allah tak kelihatan pula, bau dah start nak puasa. Orang beriman begitu. Dia rasa ya Allah, tak nampak ya Allah, tak apalah, tunggulah hari esok seterusnya. Orang beriman dah ready, dah prepare. Preparation bukan hari tu, sebelum tu. Bila kita duduk zon ketenteraan, kita faham kenapa tentera menggalakkan, mewajibkan ada rehearsal, ada latihan, supaya berlaku pada hari yang sebenar. Kecacatan atau kesilapan dapat diminimalkan kalau boleh 1% dan ke bawah. Nak baris hari kemerdekaan paling lama pun 3 jam. Rehearsal 1 bulan. 1 bulan rehearsal supaya sampai masa teliti cantik, kecuali apa berlaku qada dan qadar. Tapi dah rehearsal 1 bulan teliti. Bagaimana dah puas hati cara berjalan, puas hati cara masuk baris, puas hati cara keluar baris, puas hati dan ambulans dah mula standby, stay ready je. Jadi bila berlaku apa-apa, cuba kita tengok hari kebangsaan, penonton-penonton tengok yang paling dia seronok pembalasan tentera, terap. Oh, penumpuan nampak cantiknya pakai langkah, kau terbang pula jet fighter pada lintas langsung. Seronok, tepat. Oh suka. Tapi orang tak tahu perjalanan hidup dia sebulan sebelum tu. Begitu juga kita Ramadan. Kita puasa Ramadan ni sebulan, tapi sebelum tu ada rehearsal. Apa rehearsalnya? Senin Khamis belum masuk hari putih lagi. Dah 11 bulan yang lalu ada rehearsal dalam bentuk puasa-puasa sunat. Bagi orang yang dah biasa puasa sunat Senin Khamis, tak ada kisahnya. Ada ke tak ada 6 bulan sama je. Sebab dia tetap akan puasa. Dah biasa Senin, puasa Khamis sampai 13, 14, 15 hari putih, puasa hari putih, dia tetap puasa juga. Jadi orang yang dah biasa rehearsal dengan ibadah Ramadan, ibadah puasa sunat, masuk Ramadan dia dah biasa, tak ada masalah. Bagi orang tak biasa puasa sunat, dia datang stamina dia bila 15, 16 Ramadan, oh barulah seronok, rasa tegas. 15, 16 atau 17 Ramadan dah rasa lain dah, rasa fit betul-betul sebab dah 17 hari berlalu.
17 hari berlalu dalam keadaan lemah, 17 hari akan datang dalam keadaan kuat. Maksudnya kita sudah kerugian 17 hari yang lepas. Pada starting 1 Ramadan kita dah cergas. Sebab Allah hanya bagi 30 hari je, kemungkinan 29 hari. Waktu tu terhad. Dalam waktu terhad kita tak buat benda yang betul-betul tepat, susah. Waktu exam ada 3 jam atau 2 jam. Tetapi kalau kita menghabiskan 1 jam hanya nak baca soalan je, 1 jam lagi nak jawab, memang tak habis jawab. Memang tak habis jawab. 1 bulan masa diberi jawapan menjawab soalan selama 2 jam. 1 jam untuk baca soalan untuk faham. Bila masuk jam kedua, dia kata baru faham ni, baru jelas. Baru nak buat masuk jam kedua. Tapi jam kedua tinggal 1 jam je baki untuk tamat. Dapat habis ke? Tak boleh habis. Sebab patutnya kita dah mula faham masa masuk jam yang pertama. Itu yang kita tengok lemahnya kita. Sedangkan Allah panggil orang beriman kita. Tuan-tuan yang dimata Allah Ta'ala, zaman Nabi SAW, ayat ni turun, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diturunkan pada bulan Syaban. Pada bulan Syaban baru turun. Jadi bulan Syaban, bulan berapa? Kita nak tengoklah kitanya keinginan kita faham tentang bulan-bulan Islam. Bulan Ramadan ni jatuh bulan berapa? Kita boleh kira satu-satu. Tapi kalau bulan masih September jatuh bulan 9 Ustaz. Oktober bulan 10. Ramadan. Cek kira lah. Baru mula nak kira. Hati kita ni sampai tahap tu. Orang Islam kita sampai tahap tu. Yang dia tahu bulan Muharram bulan 1. Bulan kedua tu Zulhijjah bulan apa? Zulhijjah. Nanti saya kira Muharram, Safar, Rajab, Syawal. Bulan Zulhijjah ni bulan 12. Baiklah, bulan Ramadan bulan berapa? Tak payah jawablah. Sebab yang tanya ni kena jawab. Bulan Ramadan bulan 9. Bulan 9 dalam Islam. Jadi pada ketika itu di dalam zaman Nabi SAW tidak ada bulan 1 sampai bulan 12. Cuma ada 12 bulan. Tapi bulan 1 sampai bulan 12 tidak ada yang menyusun. Tak tahu pun. Belum ada ketentuan. Sebab orang Arab tahu ni bulan Syaban, bulan Ramadan, tahu. Bulan apa? Ayat ni turun pada bulan Syaban. Bila turun pada bulan Syaban, orang-orang Madinah kata, ya Rasulullah. Muhajirin pun kata, ya Rasulullah, besok nak start puasa ke Rasulullah? Besok tanya nak start puasa. Rasulullah kata, nanti dulu. Ini ayat makluman awal. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kamu orang beriman, kami wajib kamu berpuasa. Tapi bila ya Rasulullah beritahu? Tak tahu. Aku pun tak tahu bila nak puasa. Besok ke esok? Besok pun tak tahu. Lusa pun tak tahu, sebab tak ada arahan daripada Allah Ta'ala. Orang-orang Islam zaman Rasulullah sudah berlumba-lumba dah fikir, macam mana ni puasa ni? Tetapi ada juga pertanyaan, kita nak puasa macam mana? Mampu tak mampu puasa? Kau puasa setahun macam mana? Puasa sepanjang hari macam mana? Puasa Allah sebut puasa ni, tapi mungkin puasa 1 tahun, mungkin puasa 1 hari, mungkin setengah hari, mungkin 2 bulan, 3 bulan, tak tahu. Jadi macam mana? Allah faham pertanyaan manusia. Kutiba alal ladzina min qablikum. Kamu jangan risau hal puasa ni, sebab orang dulu pun dah pernah puasa. So orang dulu pun dah pernah puasa, mana puasa ni boleh buat. Boleh buat. Kita kata kamu kena lari sini sampai ke pintu gate depan. Boleh buat ke? Ramai dah buat benda ni lah. Oh, ramai boleh buat, mana kita boleh buat tu. Sebab kita tak tahu benda tu dah boleh buat, tidak cuma arahan. Naik bukit besi, boleh panjat ke sini. Bukit tu tinggi, dah beribu orang panjat bukit besi. Iya ke? Okey, makna boleh panjat. Allah beritahu dah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kamu jangan risau tentang puasa, sebab orang dulu dah biasa puasa. Orang dulu dah puasa dah. Ada orang dulu dah puasa. Jadi arahan ni bukan arahan baru, arahan lama yang diulang kembali. Untuk tujuan apa ya Allah kami puasa, ya Allah? Untuk tujuan apa? Allah kata, la'allakum tattaqun. Aku berharap kamu jadi orang yang bertakwa. Allah nak kita jadi orang bertakwa melalui puasa. Macam mana? Puasa bukan sahaja kita mengawal dapur dan dahaga.
Kita kena kawal satu lagi. Nak dapat komplit puasa yang sebenar ada dua ciri. Satu, menjaga diri supaya tidak membatalkan puasa. Itu semua orang faham, common. Tahu. Tak makan, tak minum, common. Satu lagi, ini yang susah. Menjaga diri daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Ni susah. Pahala puasa ni abstrak, benda yang tak nampak. Suatu apa tujuan? Jaga apa? Jangan membatalkan pahala puasa. Jaga mulut, jaga mata, jaga telinga. 3 benda kena jaga: mata, mulut dan telinga. Mata ni kena. Orang lelaki ni banyaknya orang lelaki punya pahala kurang melalui mata, melalui telinga. Orang perempuan banyaknya pahala kurang melalui telinga, melalui mulut. Nampak? Orang lelaki biasanya kurang pahala puasa melalui mata, melalui telinga. Orang perempuan banyak kurang pahala puasa melalui telinga, melalui mulut. Kenapa? Kita ambil contoh perempuan dulu lah. Fizi suka cerita orang perempuan ni. Orang perempuan ni kalau tak merata ni susah, tak nampak perempuan. Kalau tak merata, buka puasa orang hantar ke rumah, contohlah jiran hantar ke rumah makanan puasa, ambil je lah. Tapi cakap, cukup ke ni bagi kita, dah tahu anak kita ramai, banyak ni je bagi. Orang tu bagi untuk rasa-rasa, bukan bagi kenyang satu rumah. Dia tahu anak kita ramai, bukan lagi rumah kita sebuah je, rumah jiran-jiran bagi rasa-rasa. Kita duk tanya, banyak ni je. Mulut orang lelaki susah, ambil. Senang. Orang lelaki dia, mulut ni susah. Mulut nak datang dosa pada mulut orang lelaki susah. Tapi orang perempuan banyak pada mulut. Yang ni tak kena, yang ni tak kena, semua tak kena. Orang sebelah pun beli lansir baru. Lansir ni alah, tahun lepas kuning, ni kuning lagi. Apa barang kuning 2 kali. Warna pun dia marah. Warna merah tak kena dengan tubuh badan ni. Dah dia minat warna merah. Yang kita dah mengata dia kenapa? Dia minat pakaian warna merah, striking warna merah. Yang orang lain tak ada kena-mengena, bukan badan kita, badan dia. Tak kena dengan badan warna merah. Ambil lah warna biru ke, barulah matching sikit dengan badan. Dan dia minat warna merah. Kalau dia minat belang-belang, suka hati dia lah. Macam zebra, suka hati dia. Yang perempuan bab ni susah. Orang lelaki orang lelaki mata susah bang. Bab mata susah. Mata orang lelaki ni pandang mana? Pandang perempuan. Tak gitu busy. Orang busy, orang lelaki ni suka pandang perempuan. Sebab apa? Mengata orang lelaki. Betul. Sebab ni hakikat Allah sebut dalam Quran. Hubbus syahwatu minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minan. Terus ayat. Orang lelaki ni mata syahwat yang pertama nombor 1 perempuan. Tengok perempuan. Allah sebut dalam Quran, perempuan. Perempuan lepas tu baru datang nombor 2 buah anak-anak. Orang perempuan lain, nampak anak tinggal suami. Suami jatuh motor, treng naik motor, jatuh, licin kena minyak jalan raya. Habis lutut tu kopak. Balik rumah konon nak minta simpati. Yang abang jatuh motor yang. Tengok. Ya Allah bang, kopak. Jatuh kopak berdarah yang. Itulah dia bawa motor laju-laju lagi. Mata tengok mana? Tengok orang perempuan lain dia tahu. Dah. Dia nak mengadu yang dia sakit. Tapi isteri balas apa? Biasanya lah. Itulah. Tengah hayal tu mana minah mana, perempuan mana kat tempat kerja tu, tengok sampai jatuh leka. Anak jatuh motor yang sama. Mak jatuh motor. Ya ke Allah, anak aku. Jom ke klinik, Laki suami tampal dengan apa? Tampal dengan kopi je. Bagi kopi sikit, bagi tak bagi darah keluar. Anak bawa ke klinik. Sianya anak aku mana? Mak jatuh motor. Orang yang buat kacau kau tu je ada masalah. Kau tak salah. Tetap defend anak dia. Orang perempuan. Laki. Sebab tu minat orang laki pada orang perempuan Allah sebut dalam Quran barulah datang pada anak-anak. Orang perempuan lain tak faham, tak pandai benda-benda lain. Jadi kita lihat bagaimana Allah kata kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nak jaga pahala puasa, jangan jaga puasa yang perkara yang membatalkan puasa, dan jaga lagi perkara yang tidak membatalkan pahala puasa. Tapi dalam bulan Ramadan ni banyak juga hadiah-hadiah palsu.
Banyak cerita. Antara orang cerita bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni ruh balik rumah. Ruh balik rumah. Orang tua kata, mak, jomlah berpuasa mak saya mak. Mak tak boleh. Kenapa tak boleh mak? Ayah kau balik nanti mak. Tengok mak tak ada kat rumah. Mak, ayah dah meninggal. Iyalah ayah kau dah meninggal. Bulan Ramadan dia balik. Ruh balik rumah. Tengok mak tak ada kat rumah. Mak kena marah nanti. Mak, ayah dah meninggal mak. Tak boleh. Ayah kau memang dah meninggal, tetapi roh boleh balik bulan Ramadan. Siapa kata? Ada ustaz-ustaz kata roh balik bulan Ramadan. Masuk Ramadan roh boleh bebas balik. Habis Ramadan nak masuk raya, roh akan menangis. Sebab takbir raya. Sebab tu ada orang tu kata jangan takbir raya tengah-tengah Ramadan, roh menangis. Dah raya ke? Takkan roh pun kena tipu. Dah raya dah rupanya. Tapi kira-kira pun 17 Ramadan. Takkan langsung 1 Syawal. Rupanya ada bawa belajar azan raya, bawa belajar takbir raya, bawa belajar. Tengok bulan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruh pun dah mendengar, aduh raya dah awal sangat kali ni puasa, tak banyak hari puasa kita punya. Padahal belum lagi orang kawan tu rasa. Dah masuk raya ni dah rasa dulu takbir raya. Sebab percaya bahawa ruh akan balik bulan Ramadan. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahawa ruh yang balik bulan Ramadan adalah palsu. Buktinya Allah sebut dalam surah Sayyidah. Allah kata dalam surah Sayyidah apa dia? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Orang-orang yang dah mati ni merayu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kami dah nampak ya Allah, memang nasib kami teruk lepas ni. Izinkan kami balik ke dunia sementara ya Allah, untuk beribadah semula. Untuk beribadah walau sedikit pun tak apalah. Allah kata tak boleh. Ya Allah, 1 hari cukup. Fal yarji' na'mal shalihan. Untuk apa balik? Untuk kami beramal sebaik-baik yang mungkin. Allah kata games over. Tamat. Dah tamat. Tolong ya Allah. Kalau tak boleh balik 1 hari, dapat solat sunat 2 rakaat pun cukup. Tak boleh. Allah jawab apa? Walau syi'na la'ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau syi'na, kalau aku nak, aku jadikan semua manusia ni beriman padaku. Kalau Allah nak, boleh. Allah menciptakan manusia semua, tak ada orang kafir, semua Islam yang beriman, Allah boleh buat. Ataupun tak ada dunia, semua dah ada kat syurga dah, Allah boleh. Syurga Allah punya, neraka Allah punya, dunia pun Allah punya. Syurga Allah punya, betul. Neraka Allah punya juga. Sukati Allah nak masukkan kita ke syurga ataupun nak masukkan kita ke neraka, sukati Allah. Hak Allah Ta'ala. Ada orang yang hampir-hampir nak masuk syurga, Allah masukkan neraka. Sebab ada kes. Ada yang hampir-hampir ke neraka, Allah bawa ke syurga. Ada pertikaikan, ya Allah kenapa ni Allah, patutnya dia ke syurga tapi ke neraka. Sukati akulah. Idza arada syai'an an yakula lakum fayakun. Kalau aku nak senang je aku buat. Kun fayakun jadi. Jadi Allah sebut dalam surah Sayyidah, orang yang dah mati berhajat untuk balik, fal yarji na'mal sholihan. Ya Allah, aku nak balik dunia untuk beramal baik dah, nak balik. Bila dah masuk ke alam barzakh, Allah kata haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Aku tak benarkan kamu kembali lagi sebab tempoh kamu dah tamat. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahawa ayat ini dalil roh mati tak boleh balik. Duduk alam barzakh, duduk saja alam barzakh. Balik roh dia kembali, tak ada kembali. Itu kekal berada di situ. Jadi sebab tu kita kena faham ada benda yang berlaku, yang hadis-hadis yang kita kena reject, lihat balik, ada yang kita kena reject. Ada yang hadis palsu yang diada-adakan. Ada lagi hadis lain yang dibawa, yang dipalsukan. Antaranya dia menyatakan bahawa sesiapa yang mengqadhakan solat fardu pada Jumaat terakhir Ramadan, ia dapat menjadi penampung bagi setiap solat yang luput daripada umur sehingga 70 tahun. Apa maksudnya? Orang yang meninggalkan solat berpuluh-puluh solat sampai tak terkira banyaknya,
Tetapi bila dia qada solat pada Jumaat yang terakhir Ramadan, habis lansai semua qada solat dia, tak payah settle. Senang benar ni. Lalu ditakrifkan ni hadis Nabi. Nabi tak pernah kata. Nabi tak pernah kata. Jadi orang yang kata ni untuk apa? Ada hadis lagi dalam bentuk yang lain, dalam sebutan yang lain. Barang siapa selama hidupnya pernah meninggalkan solat tetapi tidak dapat menghitung jumlahnya, maka solatlah pada Jumaat terakhir Ramadan sebanyak 4 rakaat dengan 1 tasyahud. Setiap rakaat membaca sekali Fatihah, kemudian surah Al-Qadar 15 kali dan surah Al-Kautsar 15 kali. Solat berkenaan sebagai kafarah berganti kepada solat 400 tahun. Hebat, 400 tahun. Dia dah tak solat, dia kata tak, no problem bro, aku ni qada solat banyak aku tinggal, tapi no don't worry bro, aku tak bimbang. Sebab apa? Aku akan fokus pada Jumaat terakhir Ramadan, aku solat sunat 4 rakaat saja, cover semua dosa-dosaku. Ini hebat tawaran ni. Daripada mana? Ini hadis Nabi. Check balik hadis tu. Ini hadis palsu. Siapa yang buat hadis? Orang yang tak buat solat dah. Orang yang tak solat. Ada satu kisah, dia jual ikan, orang jual ikan, dia pergi pasar ikan, dia seorang jual belut. Yang belut ni popular tempat dia jual belut. Orang tak cari belut, orang cari ikan. Macam mana cara pelanggan nak beli belut ni? Aku ni kalau baca ini rugi aku. Lalu dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beri belut dan makan belut hari ni, maka dia dijamin syurga. Ramai beli belut. Dia create hadis mesti ke tu, sebab belut dia tak laku. Sebut nama qala Rasulullah. Hadis Nabi. Sebut qala Rasul, mesti hadis Nabi. Rasul ada bicara, ada soal tentang belut ke hadis? Tak ada cerita belut pun. Kerengga pun tak ada, semut pun tak ada. Tapi orang pasal kepentingan diri sebutlah, siapa yang makan belut dan beli belut malam, makan belut dan makan belut lagi, dijamin syurga. Ramai masuk. Ramai pasal nak masuk syurga, makan belut masuk syurga. Memang akal pun tak boleh terima. Jadi hadis-hadis palsu banyak ke arah benda akal tak boleh terima. Sebab hadis boleh katakan logik, dia selari dengan logik akal. Benda ni muncul bulan Ramadan. Macam bulan Ramadan dulu kita dipaparkan dengan fadilat solat tarawih pada malam pertama, maka dosa-dosa yang dihapuskan, dia ibarat macam dosa yang tak ada bagaikan dia baru lahir daripada ke dunia. Hari pertama dosa dah hapus. Berdasarkan hadis Nabi, dia kata siapa solat tarawih saja hari pertama, dosa hapus, maka lahirlah bagaikan baby yang baru lahir. Sebab tu kita tengok tarawih pertama ramai orang. Hari kedua dah kurang orang, sebab apa datang sembahyang tarawih lagi, dosa dah tak ada, tak payah datang lah, kita puasa tarawih tahun depan lah, masih dosa lagi. Hari kedua solat tarawih, setiap malam disusun sampai ke 30 Ramadan disusun solat tarawih. Hadis palsu. Nabi tak pernah sebut pun, dia pandai-pandai sebut. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan yang hadir pada tengah hari ini untuk sebelum kita menunaikan solat Jumaat, sikit ilmu yang dapat kita sampaikan, iaitu Allah nak kita jadi orang yang bertakwa. Banyak cara cabang untuk menjadi orang bertakwa. Antaranya ialah bulan Ramadan. Dalam Ramadan ni banyak kelebihan-kelebihan yang ada. Kita tengok kelebihan dululah. Apa kelebihan kita dapat di bulan Ramadan? Antara kelebihan yang terbesar, baca Quran. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Baca Quran lah. Lebih pada bulan-bulan yang lain. Memang bulan lain pun kita baca Quran. Oleh kerana bulan Ramadan turunnya bulan Ramadan, bulan Ramadan, banyakkan baca Quran. Kalau boleh banyakkan kali khatam. Jadi kita lihat bagaimana Al-Quran yang peranan. Baca Quran. Kalau kita malu baca Quran seorang-seorang, orang gampang baca Quran seorang-seorang. Tapi ialah grup-grup tadarus ni bagus di UPNM ni. Tadarus, ada grup tadarus, ramai-ramai baca tadarus. Tapi yang seletihnya bila orang yang tak lambat baca Quran ni masuk dalam grup kita ni, letih. Ahli grup tak ramai, 5 orang je. 3 orang tak boleh baca Quran, baca agak 2 jam tak habis lagi. Aduh, masuk grup aku pula yang merangkak ni, aduh, masuklah grup lain. Dia nak penderah laju. Tengok-tengok 3 orang ahli yang baca Quran macam kura-kura. Nak tinggal tak boleh, tunggu jelah. Tengok jam 11 malam. Tengok jam 12 malam. Bila nak habis ni?
Dalam beransur apa? Sakit perut. Mula sakit perut datang, sakit perut. Masuk perut, mana pergi bilik air. Tengok bilik air kosong, balik rumah terus. Buang masa aku nak tadarus macam ni. Jadi kalau kita rasa kita memang susah untuk baca Quran, kita kena perbaiki diri sebelum masuk guru tadarus. Jangan menyusahkan ahli tadarus baca. Tapi orang yang dah biasa lancar, memang salah sikit baca lah dan guru tadarus. Yang kedua pula, kalau ada kesempatan tuan-tuan untuk menjamu berbuka, ambil kesempatan. Sebab Nabi dah kata dah, siapa yang menjamu orang berpuasa berbuka, maka pahalanya sama macam orang tu puasa. Sama macam orang tu puasa. Dia puasa, kita puasa, kita jamu dia buka puasa, maka kita dapat ganjaran puasa dia. Dan dia tidak mengurangkan pahala orang yang berpuasa. Banyak tempat buat untuk jamu buka puasa. Antaranya UPNM ni, Ustaz Islam buat. Jadi tuan-tuan dan puan ambil kesempatan. Ambil kesempatan jamu orang berpuasa. Kita nak curi cara yang dibenarkan orang puasa, pahala puasa kita ambil. Bagilah kurma ke, air ke, atau bagi duit saja untuk pusat Islam uruskan orang buka puasa, ambil, bagi kesempatan. Dapat 200 orang satu hari atau 100 atau 10 satu hari pun tak apalah. Saya tak mampu Ustaz, saya boleh mampu untuk 2 orang. 2 orang lah, boleh RM16 satu hari. 5 hari. Kalau mampu, tak saya mampu seorang, silakan RM8. Dengan harapan kita, Allah dah kata pada Nabi, beritahu pada umat kamu Muhammad, aku beri ganjaran orang yang berpuasa, dia berbuka hasil daripada juadah orang beri nanti, pahala puasa dia dapat, orang tu dapat, dan dia puasa tak hilang, pahala dia tidak akan hilang. 2, ibadah solat, begitu juga, perbanyakkan ibadah solat, pertekunkan dalam ibadah ketiga sahur, kita sahur, fi sahuri barakat, tasahru, dalam kamu semua bersahur, fi sahuril barakah, kerana dalam waktu sahur itu ada keberkatan. Apa masuk berkat? Buat sikit dapat banyak, itu masuk keberkatan. Buat sedikit dapat banyak, maknanya makan sikit tapi Allah bagi kenyang lebih. Ibadah sikit Allah bagi banyak pahala. Sumbang derma, sedekah sikit Allah bagi tambah lagi rezeki. Sebab Allah sebut dalam Quran, bagaimana Allah kata falu asyar, siapa yang memberikan 1, aku berikan dan 10 dan lebih berganda-ganda lain. Allah kata minimumnya 10 gandaan. Bagi RM10 Allah normal logik macam RM100, bagi 10 dapat 100. Jadi banyak benda. Kadang-kadang kita beri duit, ya Allah aku nak bagi RM1 ni, ya Allah aku nak 100, ataupun aku nak ni jumlah 10 kali ganda, RM10. Tengok-tengok tak apa-apa RM10. Mana Allah janjikan 10 ni tak apa-apa pun. Allah kata Allah berikan gandaan duit ni bukan semestinya duit. Ada ketinggian duit tidak berharga bagi manusia. Tanya orang tengah nazak ni, duit nak ke? Tak payahlah kalau boleh panjang umur. Panjang umur. Tanya orang tengah apa? Saya bagi awak makan duit ni, awak beli makanan. Saya dah tak larat. Habis apa? Saya nak makanan, saya tak nak duit. Dia nak tu. Tanya orang sakit, saya bagi awak duit, gantikan kesakitan. Tak boleh. Apa yang kamu nak? Saya nak kesembuhan. Jadi tuan-tuan, nak tunjuk bahawa bukan semua bendanya rewardnya adalah duit. Ada yang Allah bagi berbeza-beza. Allah bagi umur yang panjang, Allah bagi kesihatan yang baik, Allah bagi peluang untuk jumpa anak-anak yang lain, Allah bagi peluang untuk berjalan, pergi umrah, Allah bagi datang peluang untuk datang solat berjamaah, Allah bagi peluang untuk solat tarawih. Ada orang tak boleh solat, duduk atas kursi. Ada orang duduk atas kursi betul boleh, baring atas katil. Ada orang baring atas katil betul boleh dah pergi ke hospital. Tapi yang kesempatan yang sedia ada ni, gunakan kesempatan, ambil kesempatan yang sedia. Cukup sekadar itulah tuan-tuan. Mudah-mudahan dalam perkongsian tazkirah hari ini dapat memberi sedikit manfaat atau banyak manfaat pada kita. Mudah-mudahan kita bertambah kebaikan kita, bertambah ilmu kita, betul ibadah kita, dan semakin rajin kita melaksanakan apa yang Allah nak. Mudah-mudahan kita terpilih sebagai orang yang dipanggil orang yang bertakwa, sebagai firman Allah Ta'ala yang dibacakan tadi. Sekadar itu tamat dengan tasbih kafarah. Nasallallahu subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna min ibadika salihin wa ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'al jaman hadha jaman mafhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu.